Alhamdulillah, geng-geng aktivis Sumut Flora telah kembali ke tanah air kita Malaysia. Seramai 23 orang lah. Dan saya pun kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka telah selamat kembali. Sebab mereka pergi dengan one way ticket. Tiket pergi ada, tiket balik tak ada. Sebab apa? Mereka tak tahu boleh balik atau tidak. Jadinya mereka pergi dulu. Tak sempat jejak kaki di tanah Gaza, mereka telah pun ditahan dan ditangkap dan dimasukkan ke penjara pihak di sana. Okay, pihak bintang tu lah. Kan? Cuma Anwar Ibrahim telah membuat panggilan. Bila dapat berita tu, Anwar Ibrahim membuat panggilan kepada pemimpin-pemimpin terkemuka dunia seperti Turki, seperti United Kingdom, seperti Amerika yang ada hubungan diplomatik dengan pihak bintang David. Dan akhirnya tekanan itu membuatkan mereka lepas dan dihantar ke Turki. Dan daripada Turki, mereka balik menjejak kaki kedai di Malaysia. Dan disambut meriah. Kan? Itu yang Anwar Ibrahim buat. Dan peserta Malaysia telah dipandang tinggi oleh pihak yang di sana. Aktivis-aktivis yang lain. Mereka tahu Malaysia ini hebat. Kan? Tapi apa yang saya nak maklumkan di sini, ada segelintir rakyat Malaysia yang kata tak baguslah, wayanglah, politiklah, saja nak nunjuklah. Dua delegasi aktivis ini, salah satu di Colombia ke Bolivia, saya tak ingatlah, satu Malaysia. Dia dinamakan mewakili kerajaan mereka. Sampai yang di sebelah sana, bila aktivis dia ditangkap, dia putuskan hubungan dia diplomatik. Sampai tak macam tu. Kan? Cuma kita ni tak ada hubungan dia diplomatik. Kan? Jadi saya pun risau ya gitu kan. Kok bolehlah tak balik besok ni nyanyo. Tapi Alhamdulillah. Mereka balik. Kan? Itu sebab saya tengok dalam media. Ada segelintir rakyat Malaysia mengatakan wayang lah. Macam-macam lah politik lah. Kan? Sepatutnya kita bangga. Apa yang Anwar Ibrahim buat betul. Kita sokong. Saya pun tak suka kat kerajaan yang ada ni baru-baru ni isu hidangan air buih. Dah dekat majlis kerajaan. Saya pun tak suka. Kan? Sebab itu majlis kerajaan. Tetapi yang tak betul kita boleh condemn. Baru ni isu minyak RM1.99. Ada cakap alah 6 sen. Padahal itu 6 sen, RM2.05 yang subsidi diturunkan harga RM1.99. Harga apungan RM2.60. Jadi kita jimat 61 sen. Untuk golongan-golongan penerima STR. B40. Tapi ada juga T20 nak isi. Mungkin dia nak merasuk. Okay, tak apalah. Ya. Cuma lepas tu condemn pula. 300 liter mana cukup. Sekarang ni percubaan. Bagi peluang. Ya, bagi peluang dulu. Saya percaya. 300 liter tu akan dimansuhkan. Dan akan berkekalan sampai bila-bila. Tetapi janganlah ada pula. Orang kita ni menjadi tali barut pada pihak orang lain untuk bagi pinjam IC. Ataupun beli minyak untuk mereka. Ini salah. Kan? Ini semualah kalau kadang-kadang bagi saya lah. Yang betul kita sokong. Yang tak betul kita kritik. Banyak video-video saya yang terlapis. Saya kritik kerajaan ini. Mana yang tak betul. Yang betul sokong. Ya. Saya sokong mana-mana yang betul. Kan? Memang pandai hati bang. Ya, mana yang tak betul kita diam, kita tak boleh. Yang tak betul kita gunakan media sosial ni dengan sebaik-baiknya. Kita kritik kerajaan yang ada. Tak salah. Tak ada salahnya dah. Sebab pun kita bersuara benar. Tapi janganlah kita fitnah. Kan? Besok kok kena sama nyayo besok. Kan? Walau bagaimanapun kita ucap syukur Alhamdulillah pada aktivis-aktivis yang telah selamat kembali. Pada ZRA, Ilham Pansuri, Haji Kirana, Elda, apa lagi Elza ke siapa ke yang bergegasan pada ustaz kecil, pada piramat yang mereka ini telah sanggup menggadai nyawa mereka untuk ke sana. Kita tak mampu buat, kita diam. Kita tak suka, kita diam. Kita tak mampu buat tapi kita suka, kita berdoa. Sumbang apa yang patut. Sepatutnya gitu. Yang sepatutnya. Tapi walau bagaimanapun, kemungkinan ada gelombang yang ketiga akan ke sana lagi. Kan? Sama-samalah kita berdoa buat mereka. Pada seluruh rakyat Malaysia, mereka akan rasa bangga. Mereka ni akan rasa bangga sebab apa? Ada sekumpulan rakyat Malaysia yang berani pergi sana dalam keadaan peperangan. Bukan senang bang nak pergi menghadap tatampek perang ni.
Iya. Walaupun bagaimanapun, alhamdulillah mereka telah selamat kembali. Dan pada mereka yang menonton video ini, jangan lupa follow my TikTok, like, comment and share to support. Okay, thank you very much.